Astagfirullahaladzim. Jahat ni mah. Okay, Abel jumpa latar terparok di Jeli yang tak pernah ramai orang tahu sini. Tepi sungai, tempat pertemuan sungai. Ni belakang ni. Air hijau belakang ni. Allah comelnya suasana. Tempat masuk latar terparok di Jeli ni. Gunung Rai depan tu lah. Masuk sini menampak latar terparok. Ya, kita lalu rumah orang. Ya? Maaf, Mut. Tak apalah, Be. Kita sapa dah di latar terparok. Oh, sapa dah. Kita panggil apa ke apa manis? Kita pado. Pado. Boleh berakit lah, main rakit. Pangai ikan. Kamu Kak Warahmah ni. Iya, jangan kamu hari ni. Kak Warahmah silap tema ni. Kak Mah sesuai dah baju gos Kak Mah. Baik lah. Rasa congit dah nampak tu. Allah comelnya suasana. Comel tengok ni. Latar terparok di Jeli. Tengok, aku tengok warna dia. Air dia warna hijau. Lepas tu ada siapa-siapa mari Jeli ke. Bila tempat lain penuh, mana-mana tempat terpenuh, awak marilah terparok. Tengok kau Kak Mah. Stres, Kak Mu sangat stres lah ni. Ni sungai lain. Ni tempat camping. Jadi siapa-siapa nak camping boleh camping sini. Kalau siapa suka ada plat point. Main. Berapa ya camping? Seikhlas hati. Harga seikhlas hati. Maksudnya kalau mari 2 sen pun ambil. Kan nak sungai. Pertemuan dua sungai. Sungai Pergau. Ni sungai Pergau. Temu dengan sungai tak tahu. Sungai apa. Dengar bunyi-bunyi air dia memberikan ketenangan. Daripada anak ada sejahat dan sebagainya. Kalau nak barbecue boleh sini. Dia akan sediakan tempat barbecue juga. Kalau semua ada kayak, boleh bawa kayak. Bawah ni boleh main kayak. Ni free ya, ada so ya. Sini awak boleh main kayak deh. Tunggu sana. Tak pernah orang tunjuk dalam video bila orang pertama tunjuk. Mungkin ada kot tak FIP. Takut jumpa bewok. Ni jadi mandi. Aku tengok ni kamu. Ada kau tu. Comel ni air dia. Sepakat Jeli. Persatuan Sepakat Jeli ni tengok ni. Tengok air dia comel gila. Dia ikat ni. Bila air surut, dia akan kat sini. Tengok sini nampak Jeli tu lah ikan. Bunyi anjing apa? Tengok air dia macam ni. Comel dah. Kayu kau tak gugul. Tolong saya sorang. Tapi comel dah tengok belakang dia. Indah. Tengok belakang. Sini benar kau view. Kalau rakit tak benar sangat lekat. Congit. Tak berminat ke untuk Kak Moh kita ambil murah-murah je. Murah-murah kalau Kak Moh bahagia ni ke. Tolok-tolok kayak gini ke. Kak Moh dalam 5 yai lah. 5 yai sopan. Kepik hatimu dah. Astagfirullahaladzim. Jahat ni mah. Kak Moh ngaji dah. Lagi ayo. Kalau surau ada surau dia ni. Ada mic. Ni 8 mic ni. Ni surau dia. Surau dia satu je. Macam kena kongsi lah. Ni. Tengok jambe dia. Ada dapur luar dia. Kita boleh masak sini. Jambe. Ada bunga kedai ikut shop. Cek. Itulah bunyi cicak. Siapa nak berapa pun berasa sini. Jangan tinggi sangat weh, jatuh. Dia ada chalet juga. Chalet dia 100 riyal sehari. Wah, untuk budak-budak ada kolej. Jangan lepas nak mula sungai tu, lepas nak mesin ni je. Tapi kalau tak cuci lagi ni air sungai ni. Bawa anak dara ke, boleh lah. Tahu lah ni. Ni bilik dia, 100 riyal sehari. Aku tak laku. Ni ada ni macam kubel je, ada orang baru lah. Ni ada dua lah katil. Aircon pun ada. Dia boleh duduk sini lah kalau orang mari. Tapi son ni lah ada. Kemah. Berapa blok tempat kemah ada? Tapak kita ada 14 tapak. 14 tapak. Setiap tapak ni memang ada tempat point elektrik. Sini dalam kebun buah. Jadi bila musim buah ni, buah motel, buah durian. Lepas lah. Ada nak nego kau nak sedekah. Tak ni ikut-ikut. Harga sini ke ikut-ikut. Seikhlas hati. Kau ni pun yang kata kalau main duduk sini kalau ada motel, ambil motel. Jangan tepi pokok yang kata. Cek. Itulah bunyi cicak. Kamu tadi. Ada info baru. Di latar parok ni dulu sebenarnya ni jalan lama sini. Sebelum ada highway jalan baru ni dekat Gunung Rai ni jalan lama dulu. Tak ada lagi. Kira jalan lama dulu je lalu tepi sungai. Tapi best. Best. Suasana kat sini best sebabnya dengar bunyi hutan, bunyi air terjun kat mana. Tapi tepi jalan betul-betul.
Oh betul dia tepi highway. Tengok sebelah kiri tu kan. Ingat kau tak wujud rupanya. Tepat lah, kena masuk dalam 2-3 kilo dia tepi jalan. Jalan. Dari Sungai Kecil. Budak-budak boleh mandi sini selamat. Terus masuk ke Sungai Pergau bawah sana. Ada retak sini tapi bahaya sikit lah. Budak-budak tidak disarankan. Dekat ni kita boleh pergi ni. Bila ambil gambar, comel ambil gambar atas tu. Ha, comel. Air dia memang hijau gila tengok ni air dia. Ha. Molek ada tengah lambung emas sana. Kita lampu. Dia ke apa? Ni ngayuk emas. Ngayuk emas. Mana? Ha, tu orang tengah ngayuk emas tu. Ha, jadi sini ada emas deh. Ha, tu sini tu emas tu. Emas punya tu. Tu sini apa tu? Putih-putih dalam pasir tu, kalau tengok mata kasar, itu adalah emas. Saya rasa tempat ni akan berkembang pesat Pahaning. Sebab dia memang, dia punya kelebihan dia tepi jalan betul-betul. Jalan-jalan ke Jeli Gerik. Sebelum sampai Gunung Ring lagi. Tepi ni je. Nanti kita akan letak location dah. Okay, bye. Assalamualaikum.